Assalamualaikum. Selamat tengah hari kawan-kawan. Adakah anda mempunyai perasaan handsome? Kalau anda tak mempunyai perasaan handsome, anda boleh dapatkan tali pinggang macam saya ni kawan-kawan. Anda akan berasa handsome. Berperasaan handsome kawan-kawan. Okey, hari ni kita ada kat kandang kawan-kawan. Kat kandang. Hari ni 5 bulan 11 2025. Keadaan Nizam ada kat sana kawan-kawan. Black Troopers pada sana. Mamat pun ada. Kan? Kita sambu merah kita hilang ni. Telah di scam oleh agensi scammer negara kebangsaan ni. Yang ketua dia jadi leadership. Sekarang ni ke macam mana? Dia mempunyai perasaan scammer. Ke macam mana? Kita tak faham ni. Dia bagi statement pasal gambar rajah apa benda yang kita lukis tu ada kaitan dengan hamba Allah yang mari ceroboh curi barang dekat situ. Daripada dekat tempat latihan. Kita berlatih Bukit Kejaya. Setiap tempat jadi isu kegilaan Ahmad Gaddafi Umar Usuk ni. Dengan stern adalah Safri tu anak Safri tu kan. Kita nak tahu statement dia, kenapa dia curi barang kat situ. Ni yang ada dekat situ. Okey. Jabatan netizen kena tanya ni. Kena buat satu